Air mengalir di tepi telaga, tempat duduk bersih terjaga. Solat menjaga hati dan jiwa, dekatkan kita pada Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, tahu ke tidak rakan-rakan, apakah ibadah pertama yang akan dihitung di padang mahsyar pada hari perhitungan? Tidak lain tidak bukan ibadah solat. Cuba bayangkan pada waktu itu kita berasa sangat gembira kerana mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana melaksanakan kewajipan iaitu solat 5 waktu. Allahu akbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba yang mendirikan solat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan sebagaimana daun-daun yang gugur. Hadis riwayat Ahmad. Rakan-rakan, setiap kali kita melaksanakan solat, kita sedang memohon Allah untuk mengampunkan dosa kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama renungkan dan menghayati betapa pentingnya ibadah solat ini. Yang pertama, solat adalah perintah Allah yang utama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tahukah tidak, solat merupakan ibadah pertama yang difardukan ke atas umat Islam. Bahkan ia difardukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, tanpa perantaraan melalui Jibril. Di sini jelaslah bahawa solat merupakan ibadah yang sangat dituntut oleh Allah SWT dan disebut sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Yang kedua, solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Solat bukan sahaja kewajipan ibadah, malah ia memberi kesan kepada akhlak dan tingkah laku seseorang. Ia mendidik jiwa dan mencegah dari kemaksiatan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selain itu, satu kajian yang diterbitkan dalam E-Academia Journal meneliti peranan khusyuk dalam solat terhadap pencegahan perbuatan keji dan munkar. Kajian ini melibatkan 256 responden dari Universiti Teknologi Mara Kelantan. Hasil kajian mendapati bahawa khusyuk jiwa memberikan impak positif terhadap khusyuk tubuh. Dan kedua-duanya secara positif mempengaruhi persepsi responden dalam menghindari perbuatan keji dan munkar. Ini menunjukkan bahawa peningkatan khusyuk dalam solat dapat membantu mencegah individu daripada terlibat dalam perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, solat memberi ketenangan dan kekuatan jiwa. Dalam kehidupan yang penuh cabaran ini, solat menjadi tempat kembali untuk mencari ketenangan dan kekuatan. Ia menghubungkan kita terus kepada Allah, tempat kita mengadu dan memohon pertolongan. Sebagaimana kisah sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Umar. Pada suatu hari, ketika beliau menghadapi tekanan besar sebagai khalifah, masalah negara semakin bertambah dan kebimbangan mengenai keselamatan umat Islam semakin mendalam. Beliau merasa sangat tertekan. Dalam keadaan penuh kecemasan, beliau memilih untuk pergi ke masjid. Di masjid, beliau segera mengambil wuduk dan memulakan solat. Selepas solat, Sayyidina Umar merasa ketenangan yang mendalam dan hatinya kembali bertenaga dan kuat untuk meneruskan tugas-tugasnya. Ketenangan yang beliau rasa dalam solat memberikan kekuatan jiwa untuk meneruskan kepimpinan dan menyelesaikan masalah umat Islam. Benarlah firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Jelaslah bahawa solat adalah bentuk zikir yang paling agung. Ia menjadi penawar bagi hati yang resah dan penenang jiwa yang gelisah.
Rakan-rakan sekalian, solat bukan hanya kewajipan, tetapi ia adalah keperluan jiwa. Ia membentuk akhlak, memperkukuh iman dan menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka, marilah kita bersama-sama menjaga solat, memperbaikinya dan menjadikannya keutamaan dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang menjaga solat dan mendapat kejayaan dunia serta akhirat. Ingatlah, dirikan solat, anda selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.